Diorang kata ni skala 1/100. Aku tak percayalah. Holy moly, hi guys, nama saya Gordon the Great Hobbyman dan di meja saya ni adalah barang baru dari motor nukleus iaitu MNP XH14 Moliching, dan dikatakan ini adalah model kit 1/100, tapi saya tak percayalah sebab saiz dia memang terlalu besar. Kalau nak bandingkan dengan Gundam Master Grade yang biasa, memang jauh berbeza sangat ketinggian dia ya. Dari segi penggunaan warna, ia lebih kepada plastik warna biru, biru muda serta warna putih, dan details di atas perisai dia memang sangat cantik. Biasalah motor nukleus ni selalunya mempunyai panel lining yang banyak, penggunaan plastik yang lebih kepada matte color. Dia juga datang dengan banyak clear parts yang lembut-lembut serta yang clear parts keras biasa. Desain muka dan kepala kit ini agak menarik ya. Dia nampak macam super robot sedikit ya. Ada dua pilihan, satu yang muka Mars yang ada mata dengan mulut, dan lagi satu muka Mazinger lah yang aku suka, yang muka tak ada mulut tau. Ini bukan metal build yang biasa. Korang kena pasang metal frame ni sendiri tau ya. Dan lagi satu, ia juga datang dengan banyak aksesori yang besar-besar, terutamanya pedang besar dia, Mega Blaster dia, semua dia dah panjang dia dah lebih kurang 1 kaki ya. Dan dia punya special effect kat belakang tu, besar weh, bukan main-main special effect kat belakang dia tu. Dan bukan saja itu, ia juga datang dengan stand yang tersendiri di mana korang boleh simpan barang-barangnya seperti tangan-tangan ekstra di kompartmen-kompartmen yang tersedia di dalam standnya. Memang sangat bagus ya motor nukleus sekarang. Dan last kali saya rasa power jugalah stand ini sebab dia mampu pegang keberatan 1.4 kilo kit ini ya, bukan main-main guys. Dari segi artikulasinya, kepalanya boleh pusing-pusing, tiada masalah. Tangannya pun boleh pusing-pusing, boleh angkat ke tepi, boleh lipat. Ada artikulasi di bahagian bahu dia tu, ada artikulasi di bahagian dada dan di bahagian pinggangnya. Kakinya boleh sepak ke depan, boleh sepak ke tepi, sepak ke belakang itu sangkut sedikit disebabkan skirting di belakang tu memang dah tersangkut-sangkut lah, tapi skirting tu juga ada banyak artikulasi ya. Pergerakan tapak kakinya boleh tahan, bahagian belakang dia tu ni boleh gerak-gerak juga ya, dan juga ada artikulasi di bahagian mega launcher dia tu. Dan pada masa yang sama, ia juga datang dengan satu backpack yang sangat besar. Backpack dia adalah diperbuat daripada satu clear part yang sangat besar dan sambungan-sambungan pedang kecil di bahagian belakang, lebih kurang macam Fangs effect lah ya. Ia juga datang dengan sepasang stand kurus transparent untuk pegang special effect yang besar kat belakang dia tu ya. Untuk kit ini saya akan bagi The Great Hobby EX approve. Jadi sampai di sini saja video kita jumpa lagi di video yang baru.